Klisenya adalah kita nak tahu siapa Rizman Huzaimi dan juga kenapa nama ada Abang Don, jauh sangat beza tu. Okey, dan juga dalam masa sama kita nak tanya pada abang tentang perjalanan seni lah, cerita-cerita menarik, cerita-cerita misteri kalau ada kan, mesti ada kan, dan juga pelbagai lagi lah. Okay, we start with the brother names Rizman Huzaimi, tapi lebih dikenali sebagai Abang Don. Mana datang Abang Don? Okey, Abang Don ni sebenarnya saya rasa sekarang ni 2006. Dia daripada tahun 2018. Okey, sebab Don ni satu nama, kita tahu kan Don. Don ni macam leader, kalau kat Itali tu mafia. Oh, okey. Tapi saya bukan mafia lah. Tapi saya leader. Kenapa? Sebab apa benda yang saya buat selalunya saya jadi leader. Saya berkayuh bersikal, saya main paintball, main pickleball, apa saja sport-sport yang saya main. Saya pergi hiking. So bila ada group, mesti saya jadi leader. Memang dah ada chop. Dah jadi chop leader. So satu hari tu kawan tu panggil dia, "Oh, you ni brother Don." Dia start panggil. So 2-3 orang panggil. Itu masa kita cyclist lah. Okay. So bermula dari situ diorang panggil. So jadi diorang selalu datang. Saya ada kafe. So datang kafe, diorang panggil chef Don. Saya tak suka saya pakai nama chef kat depan tu. Okay. Walaupun memang saya boleh masak. Sangat. Saya memang hobi saya masak, dan dekat kedai pun saya masak. Jadi saya cakap tak payahlah, daripada instead panggil chef, panggil abang. So diorang panggil Abang Don. So melekat benda tu. Dan sehingga kini, terutama dalam media sosial. Yes. Saya live dalam media sosial, diorang panggil saya Abang Don. Yes. Tapi kalau orang tahu dalam filem, memang Rizman Huzaimi lah. Itu my stage name lah. Okay.